Okay, jom kita buat ulang kaji lagi sikit. Semula cara nak download e-book secara percuma. Pertama, klik dekat link yang saya bagi. Sistem akan bawa kepada bookstore saya. Okay, betul e-book ini. Jadi tuan-puan, tiada harga, free, not available for sale. Pergi ke bawah, nampak? Click here to request. Klik saja here to request. Dia akan pergi ke Telegram. Jadi siapa-siapa yang baru daftar Telegram tu, dia akan pergi tanya, register mobile dan juga masukkan email. Kemudian share contact. Don't worry, share contact tak ada masalah. Jangan takut. Okay? And then nampak dia keluar macam ni. Dia tengok betul tak tajuk e-booknya? Betul. Just klik confirm. Sudah dapat. Jadi caranya adalah, nak downloadnya adalah, dia akan bagi password berdasarkan nombor telefon anda. Cek betul-betul dekat sini. Passwordnya berdasarkan nombor telefon anda. Di bawah dia bagi. Dan juga nama anda yang didaftarkan di Telegram. Jadi just klik kat sini. Dekat link biru dia bagi. Terus dia akan bawa untuk download. Apabila dia dah selesai download nanti, dia akan minta password tadi start dengan nombor telefon anda bermula dengan nombor 6 dan diteruskan dengan nama anda. Jika jadi putih begini terlalu lama, tuan-puan mohon download menggunakan laptop ataupun gadget yang internetnya lebih kuat. Dia kalau macam ni biasanya internet slow dan e-book ini walaupun telah dikompres bawah 10 MB, kadang-kadang dia akan masih berat. Jadi saya galakkan anda gunakan laptop. Jadi apa yang saya perlu diingat kat sini adalah apa-apa saja yang diberi percuma ini walaupun percuma, tuan-puan tidak dibenarkan untuk sebarkan link untuk orang download tanpa kebenaran. Jika mereka mahu download, mereka perlu melalui link yang saya beri tadi dan perlu melalui cara yang saya tunjuk tadi ni. Jika mereka didapati mendapatkan e-book melalui link yang anda bagi, yang password nombor telefon anda tersebar, maka anda boleh dikenakan tindakan. Jika saya serius untuk ambil tindakan lah. Inilah sistem kita. Kita boleh capture database dan anda semoga boleh download. Okey, terima kasih.